Tuan-tuan, saya nak tunjuk satu benda. Ni, bawah. Ni. Apa benda macam ni. Selamat datang ke Transpacific Automotive. Ni adalah sebuah BMW. Macam biasalah kita workshop kereta konti kan. BMW, Mercedes memang banyak lah. So ni adalah sebuah BMW 116i. BMW dengan masalah leaking ni memang biasalah. Sebab banyak barang dia pakai barang plastik kan. Kalau kita tengok kat sini pun semualah, banyaklah semua plastik-plastik. Hari ni kereta ni dia masuk sebab dia minta kita check up lah kan. Kita punya technician untuk check kereta ni. Dan biasanya tuan-tuan, mari dekat sikit, mari sini. Kalau BMW ni biasanya dia punya hose ni reput lah kan. Macam hose coolant, untuk coolant ni pun biasa reput, dah lama kan. Tapi untuk case ni dia rare sikit tau. Sebab yang reput dia bukan coolant, bukan hose dia. Yang reput dia adalah dia punya ini. Ini adalah radiator tau, ini muncung radiator. Alang-alang saya share tip lah. Okey, untuk BMW ataupun kebanyakannya BMW lah yang pakai barang-barang plastik ni kan. Kalau kita tengok, ada di antara plastik-plastik ni yang dah bertukar colour jadi perang macam ni kan. Maknanya kita tahu benda ni sebenarnya dah reput lah. Dia dah reput dan ditunggu masa untuk pecah je. Jadi kali ni owner ni beruntung sebab dia datang untuk check dan kita punya technician dah jumpa masalah ni awal lah. So kalau macam ni biasanya kita akan suggest untuk ditukar radiator baru lah. Memandangkan hose dia masih elok, radiator je yang dah reput, maka kita suggest dia untuk tukar radiator yang baru. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan, nak minta repair macam ni kan, nak minta kita check, nak servis, nak diagnose, macam-macam lah, boleh datang ke Transpacific Automotive Section 15 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau tuan ada sebarang masalah atau pertanyaan, boleh klik link kita di bio. Bye-bye.